Okey tuan semua. Okey, pernah tak tuan-tuan rasa macam ni? Macam mana? Aku ni tak baik sangat pun. Aku tak baik sangat. Solat pun kadang-kadang terlepas, kadang lambat kan. Amalan pun tak banyak sangat. Bolehkah Allah Ta'ala nak buka rezeki untuk aku? Kadang kita terasa macam ni kan. Dan benda bukan ini. Ustaz ni ramai orang yang call Ustaz macam tu. Ustaz, saya ni semayang tak cukup Ustaz. Dan zikir tak banyak, Quran tak boleh baca. Bolehkah Allah Ta'ala buka pintu rezeki untuk saya? Tu ada setengah orang macam tu. Jawatannya boleh tu semua. Allah Ta'ala ni ajar tuan-tuan semua. Kita tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ni dia kasih lagi, dia sayang kat kita semua. Boleh Allah Ta'ala buka untuk kita semua. Jangan kita pertama jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Kita sangka baik. Allah Ta'ala tengok usaha kita. Bukan yang sempurna. Allah Ta'ala, aku nak bagi kau rezeki, kalau kau buat benda ni biar betul sempurna. Tak macam tu. Allah Ta'ala akan tengok usaha kita, sejauh mana usaha kita. Ada dong semua. Ada orang yang usaha sikit tetapi Allah Ta'ala bagi rezeki banyak. Ada orang yang semayang tak banyak pun tapi Allah Ta'ala bagi syurga kat dia. Ada orang yang zikir tak banyak, Quran tak pandai tapi Allah bagi syurga kan? Orang bagi syurga kat dia. Kita tengok apa yang dia buat. Allah Ta'ala tak bagi beritahu macam kau kena buat betul-betul perfect semua baru kau bagi. Tak ada macam tu. Jadi sama dengan kita juga semua, sama juga kita buat. Yang paling penting kita usaha semua, insya-Allah. Okey, ada satu kisah semua. Kisah okey. Ada seorang budak ni dia mula amalkan istighfar. Dia banyak istighfar, dia baca istighfar, dia baca inna haza, dia baca inna fatahna tu semua, tapi hidup dia masih struggle, susah, masih struggle. Solat pun kadang-kadang ke laut semua kan, subuh atau saya kata subuh gajah, subuh badak, subuh badak semua lah subuh dia tu. Kadang-kadang baca, kadang-kadang lupa. Quran pun kadang baca tak baca, kadang tak boleh baca pun ada. Tapi dia buat sikit-sikit, tapi hari-hari dia buat. Dia tinggal semayang dia buat juga. Dia qada dia tengah qada. Lepas beberapa bulan hati dia mungkin semakin lama semakin tenang. Lepas 2 bulan, lepas 2-3 bulan kemudian dia semua rezeki dia semakin lama semakin mudah. Kerjanya pun semua kerjanya akan menjadi lebih baik. Lepas tu di office tu, di tempat kerja dulu, dia dapat kawan-kawan yang memang baik, kawan-kawan yang kaki semayang, kawan-kawan yang kaki baca Quran, kawan-kawan yang tak pernah tinggal semayang tahajud, kawan yang tak pernah tinggal semayang duha. Dia dapat rakan-rakan positif. Dia cakap apa? Aku ni bukan baik sangat ni, tapi aku cuba buat lah ya Allah. Dia cakap dari hati dia sendiri lah, ya Allah, aku ni bukan baik, orang baik, kau tahulah ya Allah, aku ni bukan orang baik, tapi apapun pun aku akan buat juga, aku akan cuba buat ya Allah. Jadi tuan semua, dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau lah maha baik ya Allah, engkau bantulah aku ya Allah, aku walaupun amal aku ni tak perfect sebagaimana itu. Dan tuan-tuan semua, akhirnya tuan semua, apa yang dia dapat sedikit demi sedikit dengan konsisten, dengan istiqamah dan semua, Allah Ta'ala buka. Kalau Allah Ta'ala suka dengan perbuatan itu, Allah Ta'ala suka dengan niatnya, Allah Ta'ala bukakan banyak pintu-pintu rezeki untuk dia. Ini kita kena buat macam tu semua. Jadi tuan semua, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah yang konsisten, maksudnya istiqamah walaupun sikit. Jadi jangan kita rasa amalan kita sikit ni tak ada nilai tu semua. Jangan tak denang. Yang pentingnya kita buat aja tu semua. Jangan duk fikir tentang apa-apa. Kita buat aja. Jadi Allah Ta'ala minta kita ni, Allah Ta'ala minta kita buat. Allah Ta'ala minta kita buat, bukan nak minta kita jadi sempurna. Tak, kita buat dulu. Lama-lama akan jadi sempurna lah hasil daripada kita perbuatan kita tu. Okey, lama-lama dan semua, maka bila kita nak maju dan semua, okey, sikit lama-lama akan jadi bukit. Orang putih apa? Slow progress is still progress. Tu kan cakap putih, ustaz cakap putih hari ni. Okey. Jadi tuan semua, kita jangan compare hidup kita. Janganlah kita compare kan. Compare ni maksud kita jangan banding kita hidup kita dengan orang lain tu semua. Janganlah gitu kan. Kalau tuan tengah bandingkan hidup kita dengan orang lain, payah tu semua. Rezeki setiap orang tu berbeza, Allah Ta'ala bagi tu semua. Tak sama kita. Jadi Allah tahu apa yang nak bagi, apa yang paling sesuai untuk nak bagi pada seseorang tu. Jadi kita buat part kita kan. Tuan ingat, kita buat part kita, yang lain Allah Ta'ala akan uruskan. Jadi teruskanlah tuan baca istighfar, tuan baca inna haza, tuan baca inna fatahna. Ingat nanti tuan baca. Hari ni tuan minta tuan fokus sikit. Hari ni tuan minta tuan fokus sikit, iaitu istiqamah. Boleh tak? Buat walaupun tak perfect. Tuan buat juga walaupun tak. Istighfar, ya Allah ustaz, saya istighfar tak sampai 200 kali. Tak apa, buat dulu. Setakat mana kita boleh buat, kita buat. Kita boleh 50, buat 50, tak apa. Yang paling penting konsisten.
Jangan risau tentang jumlah tu, jangan risau. Ustaz bagi istighfar 200 kali. Tidak mesti anda kena buat 200 kali. Anda buat setakat yang penting anda buat. Ustaz bagi inna haza, anda kena baca 7 kali tak pas sembahyang. Tidak mesti nanti kalau anda tak sempat sembahyang, tak sempat nak baca, tak apa, baca yang paling penting sekali anda baca. Ustaz suruh inna fatahna, baca 3 kali subuh, 3 kali asar. Anda baca, tak sempat pun anda baca. Yang paling penting anda baca sambil berjalan tak apa, sambil buat kereta tak apa, naik motosikal tak apa. Yang paling penting sekali lah, yang paling penting lah kita buat ya, dan jangan berhenti. Jadi hari ni tuan nak kena buat satu lagi kerja, satu gitu tugasan. Okey, pilih satu amalan dan janji nak buat setiap hari. Ini anda pilih dalam 3 Ustaz bagi istighfar, inna haza dan inna fatana. Dalam 3 tu semua tuan janji pada hati tuan pacak dalam hati, janji dengan hati tuan semua. Okey, setiap hari aku akan buat setiap hari 200 kali contohlah. Aku akan buat istighfar. Contoh kalau anda pilih istighfar, aku nak buat 200 kali setiap semua, aku tak mau tinggal. Ataupun istighfar panjang, mungkin inna haza aku nak buat 7 kali setiap lepas sembahyang, aku tak mau tinggal. Ataupun tak boleh anda pilih inna fatahna 3 kali subuh, 3 kali, aku tak mau tinggal. Cuba anda buat. Ya, istiqamah. Pilih satu. Kalau anda boleh buat 3 tak apa. Yang paling penting paling sikit pilih satu. Ambil satu tapi cara konsisten. Lepas anda pilih, cakap dalam hati, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku buat benda ini setiap hari, insya-Allah. Okay. Small step tapi but powerful. Orang cakap putih, saya cakap putih tuan semua. Jadi tuan semua, Ustaz nak beritahu sikitlah. Ustaz nak kongsi sikit pada tuan semua, iaitu tentang kaedah Ustaz beramal. Tuan Guru Ustaz dah bagi amalan. Memang tuan semua, Ustaz pacak dalam hati Ustaz dan kawan Ustaz Pak Ustaz kena amal 10,000 sekian bacaan. 10,000 tuan Ustaz setiap malam selama 280 malam Ustaz kena buat. Ustaz kena 280 malam Ustaz buat. Tak berhenti, tak boleh berhenti tuan semua. Ustaz pacakkan hati cuma satu je. Masa Ustaz balik, Ustaz doa, Ustaz peluk dia, Ustaz doa, Pak Ustaz, Pak Guru, Abah, Ustaz panggil Abah doa untuk saya, Abah minta saya berkat doa Abah, berkat Guru Ustaz, berkat Guru saya, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada saya. Alhamdulillah tuan semua, Ustaz dapat jalani kan dengan zikir 10,000 setiap malam, tuan tak boleh tinggal selama 280 malam. Tengok tuan semua dengan berkat doa kita. Jadi amalan ni Ustaz, hari ni Ustaz ada doa untuk anda, ya Allah, Engkau kuatkan hati kami untuk istiqamah. Walaupun hidup kami tak sempurna, ya Allah, bantu kami untuk terus dekat denganmu, ya Allah, dan bukalah pintu rezeki seluas-luasnya. Amin untuk kami, ya Allah. Amin ya Allah. Semoga ya Allah, semogalah ya murid-murid aku ni, ya Allah, Engkau berkati mereka, ya Allah. Amin ya Allah. Okey tuan semua, teruskan amalan itu dengan istighfar, baca inna haza dan juga baca inna fatahna, dan juga jangan lupa tuan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Istiqamah walaupun sepelahan, walaupun sikit, tuan semua istiqamah. Ajakkan, tapi yang paling penting ajak satu orang kawan untuk bersama join rezeki next level bersama anda semua, insyaAllah. Itu saya sama-sama kita belajar dan sama-sama kita mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.